Sakit tu kadang nak berjalan tu sakit. Dia rasa sakit, dia rasa ketat dalam lutut. Kata doktor biasanya cikgu macam tu lah. Banyak berjalan, dah buat di Kelantan. Dah beberapa kali dah masuk gel. Kemudian buat PRP. Tak jadi. Jadi bila tak jadi, anak bagi tahu cubalah di medik ni, poliklinik ni. Sebab tu makcik datang. Bila datang sini, sebelum rawatan dia dah buat ultrasound dulu. That means boleh tengok macam mana, sakit di mana. Sebab kalau di sana dia tak buat ultrasound, dia check macam tu, masuk gel. Jadi di sini kita nampak lah macam mana dia buat ultrasound, dia masuk ubat semua dapat kita tengok sendiri. Orang-orang yang mengalami sakit lutut macam saya syurkan supaya datanglah kat sini. Cuba, manalah tahu kan, dengan saya rasa setuju dengan rawatan doktor sini.